halaman 128 paling new. Keluar kurang ya? Paling akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Maka zuhud itu ada kalanya hasil bagi hamba dengan diusaha, dan yaitu 3 perkara. Jangan salah zuhud. Yang pertama, meninggalkan menghasilkan yang belum hasil daripada dunia. Dan yang kedua, menghilangkan yang sudah berhimpun daripadanya. Dan yang ketiga, meninggalkan kehendaknya kepada dunia. Katakan masalah zuhud. Mana lima perkara ni? Mana lima perkaranya? Saya katakan tengok zuhud. Mana zuhud? Zuhud yang menentukan kepada dunia. Dan ada kalanya hasil bagi hamba dengan tiada usaha, dan iaitu tetapnya di dalam hati, seperti putuslah cita-citanya di dalam hati kepada dunia. Naji tapubut zuhudnya, hasil zuhudnya dengan hana usaha. Mana dengan usaha benar, dengan ikhtiar hamba benar, dengan anggota, tapi hasil dengan hati katanya. Tak bercita-cita benar di dalam hati kita kepada dunia benar, untuk tak hilangkan zat dan kenikmatan dunia. Putus cita-cita dalam hati kita kepada dunia. Ya. Dan kejilah dunia di dalam hati, dan merasa dunianya sangat keji padanya, ruktat padanya. Mana tak rasakan dalam hati katanya, walaupun nak anggota adanya dah buruk. Hati katanya hana betul asa dalam hati katanya merasa dunia hana dah megah lagi. Kita ibadat dengan dunia, waktu dengan tempat tertidur dunia, maka tinggallah ibadat dunia. Dengan anda dengan anak tak usaha, tertinggal dengan kota, maka hati tanya nak berbicara. Yang hasil cip zuhud kita, zuhud dalam hati. Bermula hasil zuhud yang tiada usaha itu daripada zuhud yang diusaha. Maka hasil zuhud yang geken ini dengan zuhud yang diusahakan hamba. Mana dengan ikhtiar hamba, dengan usaha. Maupun baik dengan hati maupun dengan anggota dengan zahir. Guna nak kubut dengannya, baru bisa hasil. Namun yang dikena jadinya kerana sepakai hati betul. Memang hati anggota dia tentu uci. Ada dengan dia hati pula uci dengan dia. Apa yang ni? Hati yang kita kadang tak dari
mati tanya buat dah dunia panah dunia budak macam budak tu maknanya galak cik ya dia hasil di bandua guna dapu dengan usaha bandua. Bermula yang terlebih sukar daripada perkara yang tiga ini, yang sangat payah, yang sangat sukar daripada perkara yang lebih perkaranya, meninggalkan kehendak yang payah. Contoh yang lebih perkara apa no? Masalah zuhud no. Ya, meninggalkan barang yang menghasilkan yang belum hasil pada dunia. Yang kedua, menghilangkan yang sudah berhimpun. Dan yang ketiga, meninggalkan kehendak kepada dunia. Nyo yang he. Nyo yang sangat sukar maknanya. Dan level perkara. Sukar bagi kita nyo. Payah. Ya. Karena hati katanya mantau condong kepada dunia. Karena beberapa orang yang meninggalkan dunia pada zahirnya, tetapi sangat berkehendak hatinya, maka hasil meninggalkan kehendak itu melazimkan akan dua yang pertama. Beberapa orang yang meninggalkan dunia pada zahirnya, setelah zahir ditinggal dunia, tetapi dia sangat berkehendak hatinya. Dia tinggal dunia tapi hati ini berkehendak ke dunia. Secara zahir dunianya tapeng kan, minta dan ibadat mentau, tapi hati ini boleh sih. Kau boleh nak ekonominya Tuhan boleh sih. Hati ini ya kagakkan dan hasil meninggalkan daripada dua yang pertama itu, ingat ia akan kebinasaan dunia dan kejahatan. Baru mampu hasil dan meninggalkan yang dua pertamanya apabila kamu bisa mengingat ia akan kebinasaan dunia dan kejahatan ini. Baru hasil. Tak boleh dalam binasa dunia. Dapat ada, dapat ahli ada anda. Lihat, dengan belum. Dan kejahatan, letak kejahatan. Dunianya bangki mube. Apa lagi kan? Dunia aku bangkit mube. Tempatnya adu domba. Beli barang yang mube. Ngabadi. Beli tempat orang yang berbuat salah. Maka hasil dengan zahir menyona kehendak kita dengan hati guna tak tinggal. Tak ingat yang mana bahawa akan kebinasaan dunia dan kejahatan. Baru hasil tadi. Duhud ke dah? Duhud yang dua perkara pertama. Nah, apa hasil kita? Bermula zuhud pada yang haram itu fardu. Dan pada yang halal itu sunat. Maka zuhud daripada yang haram bagi orang yang mengerjakan taat, seperti bangkai tiada mendatang ia akan dia, melainkan tak kala darurat.
dikatakan zuhud. Haram zuhudnya bagi tu zuhud pada haram itu fardu. Sebab apa? Dan yang halal itu sunat. Zuhud yang haram itu fardu dan yang halal itu sunat. Maka zuhud daripada yang haram bagi orang yang mengerjakan taatnya.